Okay, korang tengok ni Tengok dia kereta depan ni, korang tengok dah. Ni dah berlain ni, kau tengok. Ni dah berlain sampai hujung. Kenapa dia terfikir, otak dia terfikir nak buat macam gitu. Korang tengok Dia terus line clear kan. Dia terus buat U-turn. Macam bengak. Bengak tak bengak pun. Ya, tahu salah jalan ke ataupun salah masuk sempang ke. Cari jalan yang sesuai untuk nak U-turn ke. Ni tak ada. Ni tempat yang dah lah sempit. Dah berline tu. Itu silap kereta motor ke tengah laju ke. Kan? Dah jadi satu hal. Kenapa lah bengak sangat tu pergi U-turn macam gitu? Hai, tak tahu nak kata macam mana kau So lepas ni korang berhati-hati di jalan raya, okay? Ingat orang yang tersayang.